Helmet aku jatuh, geng. Motor aku terbalik tadi, geng. Jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat, geng. Wih. Kena, geng. Kena, geng. Kali ni kena. Kena, geng. Halo, geng. Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu lagi dengan aku, Impact Fishing. So, aku baru sampai kat spot yang keberapa aku tak tahu. Sebab dari pagi tadi kita on the way casting. So, aku dah strike pun. Dah strike 2 ekor kalau tak silap aku. Tapi aku belum sempat nak intro. So, kali ni lah aku intro bagi korang. So, kali ni aku kat spot yang ni sebelah ni. Sebelah ni air masin, geng. Dan sebelah ni air tawar. Tempat ni korang tengok banyak kayu tu. Dia orang pancing udang ni, geng. Tempat ni berudang. So, mana-mana kaki yang suka pancing udang boleh datang sini. Area ni. Kat sana pun ada orang pancing udang tadi. Atas jembatan tu pun ada orang pancing udang. So, aku saja nak datang sini, nak try lah. Cuba-cuba nak main popper dulu kat area ni. Tapi dekat tempat ni agak seram, geng. Memang seram lah kawasan ni. Korang faham lah kan? So, nanti aku akan main kat area ni. Sebab parit ni baru dah cuci. So, aku mungkin akan ke hulu. Kita tengok. Harap ada haruan, geng. Misi hari ni kita cari haruan. So, aku dah dapat haruan 2 ekor tadi. Kita nak tambah-tambah lagi, geng. Okay. Korang stay tune. Bismillahirrahmanirrahim. Strike, wih, strike. Alhamdulillah. Aku belum intro lagi, geng. Sebab air ni cetek. Aku cuba je tengok ada ke tak ada. Ada rupanya, geng. Post baling terus dia ambil, geng. Mencangkuk. Ni, geng. Haruan pertama. Okay, geng. Kita cuba lagi, geng. Area ni kita belum cuba. Tadi kita strike kat sini. Kita cuba lagi, geng. Kok masih ada, Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Air ni cetek, geng. Jadi macam tak percaya dia ada kat sini.
Besar haruan ni, geng. Ibu dia ada kat bawah ni. Tapi dia tak nak ambil ni. Dia tak nak ambil. Tak tahu dia nak ambil apa. Kalau soft rock mungkin dia ambil. Ha? Kena, geng. Kena, geng. Kali ni kena. Kena, geng. Tu dia, geng. On video. Alhamdulillah. Besar gila ni, geng. Dari tadi aku pujuk dia, geng. Ui. Patutlah tak nak makan. Patutlah tak nak makan, geng. Macam tauman dah, geng. Nah, ni dia. Okey. Akhirnya rod kita hanya, geng. Kita menggunakan rod sisa Repeater 2 dan menggunakan reel Dewa PR100. Mainline aku dari sisa juga 20 LB. Leader DFC, geng. So ni dia. Hook up tembus, geng. Okey, kita ambil gambar dulu. Geng, kita cuba gunakan popper, ya. Popper Osmo. Bismillahirrahmanirrahim. Geng, kau tengok, geng. Aduh. Helmet aku jatuh, geng. Barang-barang aku jatuh. Motor aku terbalik tadi, geng. Jatuh. Nasib baiklah aku tak jauh. Allah. Nasib baiklah tak hanyut, geng. Nah, ya ni, geng. Helmet jatuh sungai tu. Helmet jatuh sungai. Allahu Akbar.
Okey, kita cuba lagi. Hai, setelah selesai menyelamatkan helmet aku jatuh, motor aku pun jatuh. Nasib baiklah tak jatuh sungai. Punyalah dahsyat hari ni nak cari haruan. Air ni macam cantik kan, tapi air datang pasang. So timing macam tak cun. Kalau waktu air ni surut, air ni kering, taklah kering berapa, agak-agak kering dia. Ada air sikit, baru ngam untuk casting. Tapi ni air besar, air pasang masuk, agak payah sikit lah nak mencari strike. Tapi kita cuba kan. Sebab kalau air besar ni, sisi dia kita tak tahu dekat mana. Bismillahirrahmanirrahim, kita cuba kan. Okey. Kali ni aku menggunakan SP Storm SP Storm ni geng. Kita try lah. Kita try baling-baling. Mana tahu ada bujuk. Air yang gelap macam ni biasa ada bujuk geng. Sebab kata seorang angler tadi, dia tengah pancing bottom kat sana. Katanya agak payah nak cari strike kat sini. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada geng. Maknanya ramai caster pergi sini, so tak menjanjikan strike lagi. Kita cuba geng. Kita cuba ya.